Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kan? Tu dia. Inilah keadaan madu dia, kantong-kantong madu ni, kalau hampa boleh nampak. Kelulut spesies Itama ni, madu dia adalah antaranya terbaik di dunia. Sangat baik untuk kesihatan. Assalamualaikum Pak Abang semua. Hari ni Pak Lang nak post madu kelulut daripada TF Agro Farm. Jadi tujuan Pak Lang buat kali ni video, Pak Lang nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang support madu kelulut Pak Lang ni. Hampa semua memang best. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي